Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cuci kipas berdiri ni. Kita tutup switch dulu. Okay, buka penutup dia tu, buka klip bawah tu. Kemudian kita buka nut depan ni. Nut depan ni cara nak buka dia kena ikut jam. Nampak? Buka macam tu. Biasanya kita buka pusing di situ. Tapi ni terbalik. Kita pusing ikut jam. Pusing gitu. Okey, dah buka. Bawa keluar bilah dia. Kita buka dari belakang ikut arah lawan jam. Okey. Buka. Pusing lagi. Okey, buka. Okey, yang ni kita boleh pergi cuci. Senang je kita cuci. Okay, kita cuci tembak air. Biasa tembak air. Kita lap-lap. Kita rabuk dulu. Belakang cuci dulu betul. Cuci semua. Okay, lepas tu cuci dia punya jaring dia. Cuci depan belakang. Cuci depan belakang. Kemudian kita cari kain kering, kita lap. Okey, lap bagi bersih, senang. Boleh terus pasang on je nanti. Okey, siap. Kita pasang pula. Pasang, nampak ada tu tanda kat atas tu. Arah ke atas nampak okey. Tu. Menghadap ke atas, kunci. Okey, kunci macam tu. Okey, kita ambil bilah pula. Bilah nampak ada tanda tu. Masukkan betul-betul kat situ slot dia tu. Okey, masuk, kunci lawan jam. Okey, kemudian pasang jaring depan ni. Okey, tekan kuat sikit. Lepas tu kita klip bawah tu. Okey, selesai. Kita on switch. Kita test tengok. Okey. Okey, siap. Mantap.